Masa depan. Masa bagi manusia hidup di dalam talian. Internet di mana-mana. Siapa anda di dalam talian menentukan kedudukan anda di mata semua orang. Hai, bertemu saya lagi, Dayang. Dayang merupakan seorang selebriti, pempengaruh di media sosial dengan ribuan pengikut dan peminat. Namun sebenarnya, Dayang menyimpan satu rahsia yang tersembunyi. Dayang bukanlah berkulit sempurna, cantik dan cerah seperti yang digambarkannya. Semuanya hanyalah filter yang Dayang gunakan semasa bersiaran. Dayang berkulit gelap, berbeza dengan persona yang dia pamerkan di dalam talian. Dayang hanya memuat naik gambar dan video yang sudah diedit menggunakan kesan khas. Dia masih ingat ketika dia masih kecil, kawan-kawan menggelakkan warna kulitnya. Ada juga orang dewasa yang menegurnya seolah-olah dia tidak menjaga kebersihan dirinya. Dayang selalu memadamkan gambar dirinya yang sebenar. Tapi itu nunu. Hai semua, hari ini Dayang akan menceritakan tips penjagaan kulit wajah. Jom ketik suka kalau dah sedia ya. Berpusu-pusu pengikut Dayang mengikuti siaran langsungnya. Semua suka dengan personaliti Dayang yang ceria, diserikan pula dengan senyuman manis di wajahnya. Sehinggalah pada suatu ketika, talian internet agak tidak stabil dan sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Kesan khas yang Dayang gunakan selama ini telah terungkai. Para peminatnya dapat melihat wajah Dayang yang sebenar. Dayang terkejut dan takut. Dia segera menamatkan siaran langsungnya. Kenapalah aku macam ni? Dayang sedih dan kecewa. Dia menyesal kerana terlalu bergantung kepada kesan khas. Dayang gembira. Dia tak sangka masih ada yang boleh menerimanya, walaupun warna kulitnya yang berbeza. Saya Dayang. Dan ini saya yang sebenar.